Hello guys, welcome to Hafiz Edge Studio. Dalam video tutorial kali ini, saya akan tunjukkan macam mana kita nak servis kereta. Okey, kita nak tukar minyak hitam kereta bagi kereta Pro 2 Beza 1.3. Jadi kalau untuk 1.0, cara dia sama je, cuma yang berbeza dia hanya dekat minyak hitam. Minyak hitam pun sama, yang beza dia dekat liter. Okey, dekat liter. Macam untuk kereta Beza 1.3, dia memerlukan 3.5 liter. Tapi kalau kereta Beza 1.0, korang perlukan minyak hitam 3.0, 3 liter lah, dah cukup. Okey, macam kat tangan aku sekarang ni adalah minyak daripada Pro 2, original Pro 2, dan juga filter. Filter pun yang original daripada Bosch. Jadi kalau korang nak beli dua item ni, korang akan dapat sekali dengan dia punya stiker. Okey, stiker mileage ni akan dapat sekali lah. Yang ni kalau korang nak beli, korang boleh tekan je link aku dah letak dekat description dan juga dekat ruangan komen. Ataupun korang boleh tengok dekat bawah video ni, dekat bahagian tepi, ada satu button Shopee. Jadi korang boleh tekan dan terus boleh beli. Okey guys. Okey, macam mana kita nak tahu minyak yang sesuai untuk kereta kita? Okey, cara nak tahu dia senang je. Macam kereta yang saya guna sekarang ni adalah kereta Pro 2 Beza 1.3. Minyak hitam yang sesuai untuk kereta ni adalah minyak yang ini, iaitu SAE 0W20. Yang ni dia sesuai. Macam mana nak tahu betul ke yang ni? Okey, dekat sini boleh tengok. Dia tunjuk minyak yang sesuai untuk kereta kita. Tengok dekat bahagian grade. SAE 0W20 API ataupun yang paling tinggi. Change average, okay, 10,000. 10,000, 5,000, yang ni depend lah kepada minyak yang korang pakai. Ataupun 6 ke 3 bulan kena tukar minyak hitam. Macam untuk kereta ni aku guna minyak yang 10,000. Yang ni adalah original Pro 2. Jadi kalau nak beli, tekan link dekat description ataupun link yang ada dekat ruangan komen. Satu lagi, terlupa nak bagi tahu, kita perlukan juga alas. Okey, tikar pun boleh, alas. Sebab kita nak buka drying plug yang ada dekat bawah kereta. Okey. Lepas tu kereta ni pun dah jack. Kita nak tinggikan sedikit. Kalau kereta korang dah tinggi, tak perlu jack lah. Okey, sebelum tu pada korang yang belum tekan button subscribe, pastikan korang tekan button subscribe dan juga tekan button loceng. Tu yang kita perlukan. Minyak itu sudah pasti. Filter semestinya. Okey. Selain daripada ni, korang juga perlukan bekas. Bekas ni macam mana nak tahu cukup tak cukup nak buang minyak hitam tu? Okey, letak botol macam ni. Muat. Okey, maksudnya bekas ni dah cukup untuk keluarkan minyak hitam. Lepas tu kita perlukan dia punya spanner. Okey, box untuk filter dan juga dia punya drying plug lah, ataupun dia punya gasket. Yang ni kena tukar tiap kali servis. Dan kita perlukan riket dan box 14 untuk kita buka drying plug. Okey, jom aku tunjukkan macam mana step by step untuk tukar minyak hitam bagi kereta Pro 2 Beza. Untuk first kali, sebelum kita buka drying plug yang dekat bawah, kita buka dulu dia punya cap. Okey, cap minyak enjin ni kita buka dulu. Okey, terjah pusing je. Lepas tu kita letak tepi. Kemudian dia punya stick ni pun kita kena tarik. Yang ni tak payah nak keluarkan. Just tarik sikit je. Tak payah nak keluarkan semua. Okey, macam tu dah cantik. Okey, sekarang kita akan keluarkan minyak hitam. Untuk keluarkan minyak hitam ni, standby bekas. Macam aku lebih suka balut plastik macam ni sebab tak nak bekas tu kotor nanti. Okey, lepas tu kita just masuk je dekat dalam. Dan juga standby box size 14. Okey, sekarang kita akan buka drying plug yang ada dekat bawah. Ini adalah dia punya drying plug. Okey, nut minyak hitam. Ni adalah nut minyak hitam dan juga ini adalah dia punya filter. Jadi kita kena buka yang ni dulu. Okey, sekarang kita akan buka yang ni menggunakan box size 14. Kalau nak senang, korang guna riket macam ni. Ini lagi senang lah. Jadi kita akan buka. Okey, untuk buka ni lawan arah jam. Okey, lepas tu standby, nanti minyak hitam akan keluar.
Okey, minyak hitam dah keluar. Jadi kita biarkan dia keluar habis. Lepas dah keluar habis, kita akan buka filter lah. Okey, minyak hitam dah keluar semua. Sekarang kita akan buka dia punya filter. Okey, kita guna je dia punya box filter ni. Kita pusing dia lawan arah jam. Okey, kita pusing dia lawan arah jam. Okey, minyak dah keluar. Inilah dia punya filter. Okey, sekarang kita akan masukkan gasket yang baru. Okey, ni yang baru. Masukkan je kat dalam ni. Lepas tu filter ni kita kena buka. Kita kena letak sedikit minyak lah. Kita buka dia punya cover ni. Okey, dekat tepi getah ni kita kena letak minyak. Kita letak minyak. Ada setengah orang dia terus tuang minyak dalam ni. Okey, minyak hitam. Kalau tak nak tuang dalam ni terus pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ikut buku, okey, ikut dia punya manual, dia akan terus masukkan minyak hitam baru dia pasang. Okey, sekarang kita akan letak sedikit minyak hitam dekat tepi ni. Kita ambil je minyak hitam yang lama pun boleh. Okay, ambil sikit je minyak hitam. Lepas tu sapu dekat tepi ni. Okay, sapu biar dia kena sekeliling. Okay, dah. Lepas tu kita akan pasang lah. Kita akan pasang dekat kereta. Okay, kita lap dulu. Kita lap dulu minyak hitam yang ada dekat tepi-tepi ni. Okey. Lepas dah bersih, kita akan masukkan drying plug. Okey, pastikan gasket dah masukkan, dah tukar dengan yang baru. Lepas tu jangan pusing je ikut arah jam. Okey dah. Lepas tu kita akan ketatkan. Okey, untuk ketatkan ni jangan terlalu ketat. Jadi agak-agak ada ketat tu dah cukup lah. Okey, dah ketat. Sekarang kita akan masukkan dia punya filter. Okey, filter ni kita dah sapu minyak dekat sekeliling ni. Lepas tu kita just masukkan je. Okey, just masukkan je. Yang ni untuk ketatkan, kita just ketatkan guna tangan. Rasa dah cukup ketat? Okey, dah cukup lah. Okey, sekarang kita akan tukar minyak hitam yang baru. First sekali korang kena ada corong yang macam ni. Okey, senang nak isi minyak hitam. Tak je dekat sini. Lepas tu nanti kita akan isi minyak hitam ni. Kita akan sukat lah. Kita akan sukat, kita akan tengok pada dia punya stick ni. Okey, kalau tengok pada stick ni, yang ujung ni, yang paling bawah ni. Okey, yang paling bawah ni adalah minimum. Dan yang atas ni adalah maksimum. Jadi bila dah cukup dekat maksimum, kita dah boleh stop lah. Okey, sekarang kita akan isi minyak hitam yang baru. Okey, original punya. Okey, kita dah siap masukkan minyak hitam. Cap ni pun kita dah tutup. Dengan dipstick ni pun kita dah tutup lah. Okey, sekarang kita akan tengok dia punya stiker. Stiker ni aku dah tulis siap-siap. Okey, boleh tengok kat sini mileage dia. Okey, spanner ni nanti aku akan tunjuk part tu cara nak hilangkan, nak resetkan. Okey, sekarang mileage 116836. Okey, mileage aku dah tulis kat sini. Okey, untuk date ni kalau tak nak tulis pun tak apa. Nak tulis pun tak apa. Hari ni 22 hari bulan 6. Jadi kita akan letak 22 hari bulan 12 lah. 6 bulan. Okey, untuk kilometer net service adalah 126,836. 126,836. Tu maksudnya 10,000 lah. Macam mana cara nak kira? Cara nak kira senang je. Tengok dekat meter. 116.
Jadi korang tambah je 10,000. Jadi korang akan dapat 126,836 untuk net service. Okay guys, korang dah tahu kan macam mana cara nak tukar minyak hitam bagi kereta Pro 2 Abezza. Untuk tukar ni senang je, 1.0 ke 1.3 ke, cara dia lebih kurang sama je, step by step dia. Okay, dan minyak hitam lama tu jangan buang, simpan. Okay, masuk semula dalam botol asal. Lepas tu nanti boleh jual semula minyak hitam ni. Dan masa korang nak isi minyak hitam ni, pastikan kereta korang dalam keadaan yang straight, keadaan yang rata lah. Jangan terlalu sengit ke depan ataupun sengit ke belakang. Okay, tu je. Untuk hilangkan gambar spana tu, korang boleh tengok video part 2. Kat situ aku akan tunjuk macam mana cara nak hilangkan gambar spana tu. Video tu pendek je, korang boleh tengok kejap je. Senang je cara nak reset dia. Okay, semoga video ni buat membantu korang dan memberikan manfaat pada korang. Dan pada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga tekan button lonceng. Dan daripada korang yang mungkin ada soalan ataupun korang yang ada nak request video tutorial, korang boleh komen je dekat bawah. Okay guys, semoga bermanfaat. Sekian daripada aku, Hafiz. Assalamualaikum.